kita nak cerita tentang takbir. Jadi, bila cerita tentang takbir, saya nak tanya, siapa pernah panjangkan A dekat depan ni disebabkan dia nak masukkan niat? Ataupun mungkin dia nak bangun daripada sujud. Dia nak masukkan A tu kan. Ada yang kata dia panjangkan sampai 6 harkat. Ada yang kata dia panjangkan 2 harkat. Kalau 6 harkat bunyi dia macam ni lah. Allahu Akbar. Kalau 2 harkat bunyi dia macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya nak tanya dekat A ni, Bibo Yaya, awak panjang 6 harkat ataupun 2 harkat? Siapa yang kata 6? Komen 6. Siapa yang kata 2? Komen 2. Cuba komen. Saya nak tengok 190 orang. Berapa ramai yang dia kata panjangkan dekat sini 6 harkat? Berapa ramai yang dia kata panjangkan sini 2 harkat? 6 harkat ke 2 harkat? 6 harkat ke 2 harkat? Okey, ada yang kata 6. 2, 6. Mana lagi 100 orang? Saya nak semua orang komen tau. Saya nak tengok ramai panjang 6 ke ramai panjang 2? Ramai panjang 6 ke ramai panjang 2? Okay, ada yang kata 6, ada yang kata 2 kan? Ada yang kata 6, ada yang kata 2. Ramai kata 6 ke ramai kata 2 ni? Macam sama banyak lah. Macam sama banyak. Okey, ada yang kata 2. Ramai juga kata 2 harkat ni. Ramai juga yang kata dekat A tu dia panjang sampai 2 harkat. Cuba komen ni Bibo Yaya. Dekat sini awak panjang 6 harkat ataupun 2 harkat. Kalau 6, komen 6. Kalau 2, komen 2. Baik. Semua orang dah komen belum? 190 orang. Semua orang dah komen belum? Siapa yang belum komen, komen dulu. Komen dulu, kita tengah belajar. Siapa yang belum komen, komen dulu. Kita nak tengah ambil tahu tentang takbiratul ihram. Boleh? Okey, jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, siapa yang kata yang dekat sini? Siapa yang kata dekat A ni dia panjangkan 6 harkat tadi? Siapa yang kata dia panjangkan dekat A tadi tu 6 harkat? Dengar baik-baik. Maka takbir itu tidak sah. Ya, takbir itu tidak sah. Kalau dekat A ni awak panjangkan 2 harkat pula, maka takbir itu pun tidak sah. Ya, 6 harkat tak sah, 2 harkat pun tak sah. 6 harkat tak sah, 2 harkat pun tak sah. Kalau kita teruskan juga solat dalam keadaan takbir yang tidak sah, apa jadi Bibo Yaya? Maka selama ini kita solat dalam keadaan haram, maka selama ini kita solat dalam keadaan berdosa. Sebab itulah ada orang semakin solat semakin berdosa. Ya, sebab itulah ada orang semakin dia solat semakin berdosa. Kenapa pula berdosa? Siapa nak tahu kenapa? Cuba komen kenapa. Nak tengok full video ada di sini.